Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Zarif Zikri bin Azmi, wartawan cilik Serangkirah One TV, sedang bersiaran langsung penyerahan hasil bahan 3D model sempena pelaksanaan bengkel aplikasi teknologi dalam pembelajaran lantai 5. Hari ini anda bersama saya untuk mendengar pengalaman murid-murid yang berjaya serta pandangan pihak penganjur mengenai bengkel yang telah diadakan ini. Jom kita mulakan. Sekarang saya bersama Encik Fatul bin Muhammad Nasir, penolong pengarah Sektor Sumber Teknologi Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Selamat pagi Encik Faizal. Selamat pagi. Boleh saya tanya soalan? Boleh, sila. Bagaimana pihak penganjur melihat pencapaian murid-murid dalam menghasilkan model 3D ini? Okey, alright. Untuk makluman semua, pada peringkat awalnya kami dapati murid-murid sangat gembira dan excited. Sangat teruja untuk masuk ke bengkel ni sebab perkara ini adalah satu perkara yang pengalaman yang baru buat mereka semua. Alhamdulillah, daripada apa dapatan awal masa bengkel tempoh hari, kami dapati setiap murid bersedia dan sentiasa inginkan sesuatu pengalaman dan kemahiran yang baru untuk tambah baik diri masing-masing. Terima kasih Encik Faizal. Saya sekarang para pemenang bengkel aplikasi model 3D. Firas, bagaimanakah perasaan anda setelah berjaya memperoleh model 3D ini? Saya merasa sangat gembira dan berbangga atas usaha saya sendiri. Terima kasih. Faris, apakah pendapat saudara mengenai bengkel ini? Bengkel ini sangatlah menarik dan berfaedah. Terima kasih. Inman, bagaimana pengalaman anda dalam menghasilkan model 3D ini? Pengalaman saya, ketika bermulanya bengkel, saya sudah mendapat ilham untuk melakukan projek ini. Beberapa hari saya melakukan projek ini dan sampai sekarang saya berasa bangga kerana saya dapat mensiapkan projek ini. Sekian, terima kasih. Sekarang saya bersama Puan Sabarina binti Yaakob, Guru Besar SK31. Apakah impak yang diharapkan daripada bengkel ini terhadap murid-murid? Yang pertama, saya ingin ucapkan tahniah kepada semua murid SK31 kerana telah mengikuti bengkel 2D. Dan saya rasa ia memberi impak yang sangat positif kerana daripada hasil yang telah kita lihat, satu sebenarnya fasa digital sangat kreatif, sangat inovatif dan juga telah memberi satu inspirasi kepada semua murid. Menakjubkan. Okey, kenapa saya kata menakjubkan? Kerana semuanya kreatif. Yang mereka kata ada yang di luar kotak. Jadi saya ucapkan syabas dan tahniah. Semoga bengkel ini dapat diteruskan sebagai wadah penambahbaikan kepada pendigitalan sekolah kebangsaan Terkira 1. Sekian, terima kasih. Itulah perkongsian menarik daripada para pemenang dan pihak penganjur. Semoga program seperti ini dapat diteruskan untuk memberi lebih banyak ilmu kepada murid-murid. Saya Muhammad Zarif Zikri bin Azmi, wartawan cilik Serangkirah One TV, mengucapkan terima kasih dan jumpa lagi.